CM Kevin Mohan merupakan national master kita yang termuda. Kita nak tengok game terakhir dia, game final menentang Tan Yijun. Baik, kat sini putih mainkan D4 dibalas dengan D5 dan seterusnya C4 kita ada Queen's Gambit dan kat sini hitam E6 Queen's Gambit decline. Seterusnya Knight C3 kat sini. Seterusnya kat sini hitam mainkan Knight ke F6. Kita ada pertukaran pawn pawn C makan pawn D5, pawn E makan pawn D5 dan seterusnya bishop ke G5 buat pin dekat Knight kat sini. Okey, seterusnya bishop ke E7, E3, H6 serang bishop dan kita ada bishop undurkan diri ke H4. Seterusnya 0-0 castling oleh hitam, bishop ke D3 dan C6 kat sini. Knight G ke E2, rook E8, Queen C2 dan seterusnya Knight B ke D7 dan kali ini putih pula yang buat castling lah 0-0. Kita ada Knight ke H5 kat sini membuka serangan ke arah bishop. Jadi bishop makan sahaja bishop di E7 dan seterusnya Queen makan bishop. Kita ada A3 kat sini dan seterusnya Knight pergi ke B6. Knight D3 oleh putih cuba untuk buat pertukaran Knight kat sini tapi hitam tak nak, dia larikan Knight pergi ke F6. Kita ada rook A ke E1, H5. Ini nampak satu gerakan yang agresif tapi sebenarnya ini gerakan yang boleh dimainkan. Bagus, tak ada masalah sebab cuba untuk pergi ke H4 dan cuba untuk serang Knight ni supaya dia lari ke tempat yang tak berapa okey. Jadi kat sini putih mainkan F3 dan H4 macam yang kita cerita tadi dan Knight larilah ke F5. Kat sini bishop makan Knight F5, bishop makan bishop F5 dan seterusnya rook A pergi ke D8. Queen F2 kat sini. Cuba untuk makan pawn H4 yang terlalu tinggi kat sini. Tapi hitam dia tak kawal lagi. Dia tolak pawn pergi ke G6 serang bishop terlebih dahulu. Bishop lari terus balik ke B1. Dan seterusnya kita ada Knight ke H5. Cuba untuk kawal pawn ni macam ni. Okey. Seterusnya E4 kat sini oleh putih. Dan hitam mainkan satu gerakan bagus dengan Knight pergi ke F4. Baik. Kat sini mungkin korang tertanya-tanya, kenapa Knight F4 ni dimainkan? Boleh ke nak makan pawn macam ni? Free ke tak sebab rook cuba untuk serang queen? Ini tak free sebab ada perangkap yang hitam nak buat. Okey, korang boleh pause video dekat sini dan cari apakah gerakan hitam terbaik yang seterusnya. Mungkin dia susah sikit tapi cuba. Okey? Baik, untuk yang tak tahu, kita punya national close baru sahaja berakhir pada minggu ni. Okey, jadi untuk kategori terbuka lelaki, CM Kevin Mohan dah berjaya menjadi national master termuda pada umur 14 tahun sahaja. Tahniah. Dan untuk kategori perempuan pula, WIM Puteri Munajah berjaya mempertahankan kejuaraan dia yang pada tahun lalu. Jadi tahniah kepada semua pemenang. Okey, apa jawapan dia kat sini? Jawapan dia adalah larikan queen pergi ke G5. Ini merupakan satu gerakan yang sangat bagus. Sebab apa? Sebab kat sini serangan Knight nak masuk pergi ke H4, nak cuba buat taktik fork lah. Okay? Serang king dan juga queen kat sini adalah sangat bahaya. Dan kat sini sebenarnya kalau korang tengok, putih tak ada defense sangat. Yes, putih boleh je nak makan rook. Macam rook makan rook buat check. Tapi tak ada apa-apa pun sebab selepas rook makan balik, kat sini serangan Knight nak pergi ke H3 tu masih ada. Dan kalau queen cuba larilah, contohlah queen lari ke C2 macam ni, rook pula yang akan masuk ke E2. Ini satu gerakan yang sangat cantik sebab rook kat sini ni kita panggil sebagai dia seolah-olah macam blocker. Dia block segalanya. Dia sebenarnya kalau korang tengok tadi, queen nak kawal sini kan supaya tak kena checkmate. Tapi bila rook dah masuk, dia dah block, queen tak boleh kawal. Tak boleh. Macam tu. Semestinya kalau Knight makan, memang terus checkmate lah kat sini. Dan kalau Knight tak makan, dan kalau queen pula yang makan rook tu, sememangnya queen akan matilah. Jadi Knight F4 ni satu gerakan bagus yang putih kena berhati-hati. Dan sememangnya kat sini Kevin tahulah. Okay? Jadi Kevin gerakkan Knight pergi ke E2 terlebih dahulu. Kita ada queen pergi masuk terus ke G5 dan kat sini Knight nak pergi ke H3 lagi macam yang kita cerita tadi. Jadi Kevin terus makan je Knight tu, hilangkan Knight yang bagus. Knight makan Knight F4, Queen makan Knight F4 dan seterusnya tolak pawn pergi ke G3 serang Queen. Kat sini pawn H makan pawn G3, makan balik dan serang Queen. Queen kena lari ke H6 dan E5 dimainkan kat sini, satu gerakan yang bagus oleh putih. Okey, kalau korang tengok kat sini, putih sedikit best. Sebab apa? Sebab buah dia aktif. Ada bishop kat sini. Dan mungkin rook dia boleh datang dan cuba membuat serangan kat sini. Kedua-dua rook hitam setakat ni masih lagi slow. Sedikit lambat untuk keluar lah. Okey?
Kat sini hitam cuba gerakkan king ke G7 sebab dia nak bagi laluan untuk rook dia jadi aktif. Kita ada king ke G2, rook ke H8 dan seterusnya rook ke H1 serang queen. Okey, queen lari ke G5 dan F4 tolak pawn lagi serang queen. Queen lari G4, F5 satu lagi gerakan yang bagus cuba untuk pecahkan kubu hitam. Dan kat sini selepas pawn G makan pawn F5, kita ada bishop makan pawn, ambil serang queen. Queen lari lagi ke G5 dan kali ini satu serangan yang agresif tolakan pawn ke E6 dimainkan oleh Kevin. Sebenarnya nampak agresif tapi sebenarnya tak ada apa-apa sangat pun. Ini sebenarnya satu gerakan yang kurang bagus sebab ini membenarkan hitam untuk cuba draw ataupun cuba mainkan secara aktif posisi ini. Sebagai contoh, hitam kat sini dia boleh pawn F makan pawn E6 dan selepas rook makan pawn E6, rook D boleh pergi ke F8 dan kita dapat tengok. Walaupun king hitam tu nampak sedikit terbuka, tapi sebenarnya rook dan queen dia ada file-file yang sangat-sangat cantik, sangat-sangat bahaya kat sini. Jadi mungkin hitam boleh mencari draw. Okey. Jadi selepas E6, hitam tak perasan, hitam rook makan rook H1, dia terlepas peluang. Kat sini masa kedua pemain pun tak banyak. Jadi blunder biasa dilakukan. Okey, rook makan rook H1 kat sini dan barulah pawn F makan pawn E6. Ini adalah beza sikit sebab tadi kita dapat tengok ada rook yang mengawal kan. Tapi sekarang ni rook hitam dah tak ada satu. Jadi dia berbeza. Dan kat sini bishop putih tak boleh makan pawn E6 sebab kalau makan bishop tu dah lari daripada diagonal yang cantik. Jadi kat sini Kevin mainkan satu gerakan yang sangat bagus dengan bishop patah balik ke D3. Dia tak makan pawn tadi dan idea dia next adalah untuk masukkan rook dan cuba serang king kat sini lah. Okey. Kalau ada pemain amatur kat sini, mungkin biasa korang fikir untuk rook datang kat sini, betul tak? Cuba untuk defend macam ni. Tapi ini blunder, jangan buat. Ladies and gentlemen, we have problems. Sebab apa? Sebab rook makan rook adalah free. Kalau king makan balik rook, memang ada checkmate kat sini. Queen F8 check. Queen terpaksa block dan queen H6 check. Queen terpaksa block, queen makan queen checkmate kat situ. Itu blunder. Okay? Sebab tu selepas bishop ke D3, hitam cuba untuk pergi rook ke D7 dan kat sini rook H4 dimainkan oleh Kevin. Kita ada king ke G8, queen ke E2 cuba untuk serang pawn di E6 dan kat sini blunder dilakukan oleh hitam dengan gerakan rook pergi ke G7. Okey, masa tak berapa banyak macam saya cakap tadi. Jadi queen makan saja pawn E6 check, king lari ke F8, queen D6 check sekali lagi, king lari ke E8 dan seterusnya rook H8 check. Memaksa rook pergi ke G8 dan kat sini gerakan terakhir Kevin ialah bishop masuk sahaja ke G6 kat sini dan terus hitam resign dan menyerah kalah. Sebab apa? Sebab kalau korang tengok selepas king kena check tu dia tak boleh nak lari ke mana-mana. Jadi dia terpaksa makan bishop. Nak makan dengan rook tak boleh sebab ada open check. Jadi dia terpaksa makan queen. Memang lepas queen makan queen, hilang habis segala benda, terus kalah lah.